Korang dah janji belum dengan YB? Dah janji belum nak beli diamond dengan YB? Kalau tak janji lagi, tengok dekat KCA. Change latest design. Korang stay tune sebab nanti kita akan keluarkan design yang special lah. Takkanlah kita buat masuk Bella tak ada design special kan. Kita buat masuk bas kot, takkanlah tak ada design special. So korang pergilah follow KCA, follow IG, follow TikTok, kedai cincin ampang, trip. Korang search je, kita akan biasa update. So untuk follower KCA pun kita akan ada bagi special nanti. Kita akan ada something lah yang kita nak buat. So kalau korang tak follow nanti korang terlepas lah. Nak tengok Bella masak tu sekejap tengah masak. Sebab air panas habis like dia besar tangki kan. Dia boy masuk guna. Macam semalam I nak mandi kat dia sebab tadi kita guna banyak. Bateri kat mana dah low sangat. Tak power bank tu. Ini juga. Bila tak makan. Boleh kat dalam. Okey, boleh. Ni untuk ni kan? Sekejap ya, saya nak charge. Dah bateri dia dah low sangat. Jadi tak nak bawang-bawang. This one? This one. More. Untuk di dalam ni. Coming. Ada cili ke? Ada cili padi. Cili padi botol letak kicap. Itu asin. Okay. Kan dia yang jenis Nampak kuali. tak boleh buat kuali? Tak boleh buat kuali? Kenapa? Bukannya pisau kan? Tengah masak. Oh, dah. Tak boleh lari tak? Kita agak. Hero orang tanya you. Cari saya? Handsome yang belakang tu. Ni lah belakang dia lah tadi. Belakang. Hero lagi sambung. Nak tengok masak je lah. Bella tengah masak. Hero je saya. Nak tengok nasi goreng Bella. Yang first ni nasi goreng macam yang tak pedas. Oh, Bella ada buat banyak version tu? Ada dua je, tak ada banyak. Ada dua version. Sebab oily tak guna makan pedas. Oh, ya. Oh. Nanti dia sakit perut. Kan? Cuba rasa. Nak tambah garam ke? Okey dah. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 7 suku. Dekat Malaysia pukul berapa? Garam. Tu garam tu. Macam tu. Okey. Ambil bekas ni. Dekat Malaysia pukul 2.40